Hari ini saya akan bersama dengan anda untuk menceritakan kita punya features dan juga button-button yang ada di dalam Kuasa Plus. Okey, yang pertama sekali kita ada dekat sini. Ini adalah K Plus University. So untuk anda dapatkan support, anda boleh dapatkan di K Plus University dan ada video yang akan menerangkan tentang secara terperinci mengenai support yang ada di K Plus University. Okey, yang pertama sekali kita nak pergi ke dashboard. Alright. Jadi untuk dashboard ini, anda boleh adjust mengikut kesesuaian bisnes anda ataupun feature-features yang anda nak nampak dekat dalam dashboard ni. So macam kat sini anda boleh nampak ada opportunity status. So opportunity status ni bermaksud berapakah potential ataupun value yang ada dekat dalam database yang anda simpan. Okay? Dan ini adalah seperti yang anda nampak dekat sini, conversion rate, dan ini anda boleh drag and drop mengikut kesesuaian anda. Cara nak adjust dia mudah saja. Anda boleh tekan dekat sini, edit dashboard, dan anda boleh gerakkan dia ke kiri atau ke kanan, ke bawah dan sebagainya. Okay? Dan sekiranya anda nak tambah other features pun boleh tekan add widget, and then boleh masukkan elemen yang ada dekat dalam widget tersebut. Okay? So yang seterusnya adalah kita boleh pergi dekat Omni Channel. So untuk Omni Channel, dekat sini semua contact ataupun information ataupun inquiry yang anda dapat dari social media dan juga WhatsApp yang telah anda integratekan ke dalam Kuasa Plus. So dekat sini anda boleh nampak ada button unread, recent, star dan juga all. Jadi kalau anda nak tengok yang belum baca lagi, anda boleh pergi dekat unread dan boleh pilih sahaja dekat sini. So dekat sini juga anda ada kemudahan di mana anda boleh tekan di sini button untuk filter. Jadi anda boleh pilih, contoh macam assign tu, anda boleh pilih siapakah PIC ataupun anda nak check PIC conversation tu. Jadinya anda boleh tengok dekat sini dan anda juga boleh buat unassign. Okay. So seterusnya dekat sini ada juga outbound, inbound, manual, automated, dan juga anda boleh pilih juga channel mana yang anda nak gunakan untuk filter conversation yang anda nak lihat. Okay. Selepas tu, anda boleh pergi dekat appointment. Okay, jadi dekat appointment ni anda boleh nampak dekat sini adalah anda boleh nampak dekat sini appointment adalah di mana semua team ataupun appointment yang anda dapat dalam booking yang anda telah berikan. Dan untuk kalender ni kita linkkan sekali dengan Google Calendar. Okey, jadinya sekarang ni kita nak create appointment. Cara nak create appointment mudah sahaja. Satu, anda boleh tekan new, and then anda boleh buat blocking sendiri secara manual. Ini ada secara manual lah. Dan anda boleh tulis title appointment. Lepas tu kita boleh masukkan team members sekiranya kalau berkaitan dengan team. Selepas itu kita boleh select contact user juga. Okay. Jadi kita boleh pilih any contact ataupun any client kita. Okay. And then boleh tekan book appointment. Okay. Alright. So seterusnya cara kita nak connectkan Zoom, Google Meet dan juga Google Calendar. Jadi untuk setting itu kita boleh pergi dekat setting calendar. Lepas tu kita boleh create new calendar. Macam ni tuan nampak, create calendar, boleh tekan, and then kita boleh pilih sahaja kalender, jenis kalender yang kita perlukan. Okay, misalnya untuk sekarang kita nak buat sesi one-on-one meeting, boleh tekan dekat sini, and then tuan boleh masukkan calendar name. Contohnya kita buat booking raya misalnya. So selepas tu kita boleh masukkan tukar title tu. Contohnya raya booking, raya, contoh ya, raya, contoh CTH. Okay. So selepas tu kita boleh buat duration berapa lama, and then kita boleh set tarikh apa sahaja yang kalian boleh pilih, dan kita boleh buat juga accept payment. Okay, contoh kalau nak accept payment, boleh tekan accept payment dan boleh masukkan berapakah amount dia. Alright, so kita pilih MRR. Contohnya amount dia RM50 lah ya, RM50. Okay, and then boleh masukkan description mengenai meeting tersebut, and then boleh tekan dekat advanced setting ni untuk setting-setting yang lain.
Jadinya kalau advanced setting kat sini, tuan-tuan boleh tengok, perempuan boleh tengok. Kita boleh bawa juga kepada meeting location. So meeting location ni kalau nak masukkan kepada Google Meet pun boleh. Boleh setkan ke Google Meet ataupun ke Zoom, ataupun anda boleh pilih sahaja mana-mana yang ada dekat dalam pilihan option. Okay, dan seterusnya boleh tekan save. Untuk case ni saya tak tekan save lah. Okay, close. Okay, tapi saya nak tunjuk macam mana function dia, ataupun macam mana kita nak hantar appointment link tu kepada klien. Contohlah kita ambil live demo ni boleh kita ambil live demo ni, boleh tekan dekat sini and then tekan share. So dekat button share ni dia akan bagi link. So tuan-tuan boleh tekan copy. Okay, copy and then boleh paste saja ataupun boleh send dekat klien lah. Jadi jom kita try tengok dia akan bawa ke mana. Okay, so saya pastekan link tadi. Dia akan keluar macam ni. Jadinya contoh macam live demo tu maybe dah set pada hari ini saja yang available. So klien boleh pilih, contoh klien pilih yang ni, and then klien akan pilih waktu-waktu yang dah tertera kat sini. Kami akan tunjukkan video yang lain mengenai cara untuk tengok ataupun create booking link tu. Alright. Jadi dekat sini anda boleh filter juga seperti anda nampak kat tepi ni. Sekiranya anda nak tengok nama anda sahaja, anda boleh untick dan pilih nama anda, ataupun anda nak tengok the whole team punya activity, anda boleh tick semua button. Dan kat sini anda ada ruangan untuk pilih tarikh, dan anda boleh filter by day, anda boleh filter by week, dan anda boleh filter by month. Jadinya itu cara untuk anda nak tengok filter. Dan juga so dekat sini anda boleh tekan appointment juga. Bila anda tekan appointment ni, kat sini anda boleh tengok secara one by one appointment yang telah di-create by klien ataupun team anda. Bergantung cara anda gunakan kalender ini. Tapi kalender ni kita lebih utamakan dari segi appointment seperti business service ataupun appointment yang membabitkan meeting bersama team. Okay? Dan dekat sinilah anda boleh create kalender tersebut. Macam mana nak dapatkan link-link dan create kalender melalui calendar setting tadi. Okey, seterusnya kita ada contact. So untuk contact, dekat sini anda boleh klik. Jadinya dekat sini anda boleh collect semua database yang anda dapat dari account ataupun platform yang anda telah integratekan ke dalam Kuasa Plus. So untuk contact, dia akan automatically save contact yang telah anda capture. Okey, untuk contact anda boleh import dan juga export database. Dan dekat atasnya ada feature-features yang lain, dan kita akan sertakan sekali video yang lebih terperinci mengenai setting ataupun cara nak setting contact dan cara nak import dan export contact yang ada dekat dalam kita punya Kuasa Plus. Seterusnya kita ada sales pipeline. Okay, jadi sales pipeline anda boleh tengok dekat sini. Anda boleh create pipeline anda sendiri. Maksudnya macam anda boleh nampak dekat sini, kita ada deposit, full payment, onboarding, handover to, dan juga final submission. Okay, jadinya ini adalah kita punya pipeline yang kita create untuk customer ataupun client status. Anda boleh add opportunity. Okay, anda boleh klik dekat add opportunity. Ini untuk anda masukkan secara manual. Anda nak assign client secara manual. Setelah dia dah settle deposit, dia buat full payment, anda boleh drag ke sini ataupun dia akan gerak automatically mengikut setting yang anda telah create di automation. Dan seterusnya. Okay? Dan untuk pipeline ni, anda boleh create pipeline yang baru. Contoh macam dekat sini, anda boleh tekan pipeline dan anda boleh create new pipeline. Contohnya anda nak create pipeline, misalnya anda ada buat campaign Raya 1. Okay, Raya 1. Dan anda boleh tambah stage dia, full payment ataupun deposit dan sebagainya. Ini anda boleh custom mengikut kesesuaian bisnes anda. Okey, dan kami akan sertakan juga video yang lebih terperinci mengenai sales pipeline ini. Okey, dan seterusnya kita ada payment. So untuk payment, dekat sini tuan-tuan, puan-puan boleh check juga berapa banyak payment yang telah anda receive, dan juga anda boleh create invoice melalui payment
dekat sini. Okay? Jadi dekat payment ni dia ada banyak lagi kolom-kolom lain, dan kolom lain ni anda boleh linkkan dengan multiple channel. Contohnya payment link, anda boleh tengok dekat sini. Anda boleh create link untuk create payment. Misalnya anda nak minta klien untuk buat payment, anda boleh create payment dan dia akan create link dan anda boleh send link tu kepada klien. Okay, anda boleh create invoice dekat bahagian sini. Anda nampak ada all invoice, template dan estimate. Okay, contoh kita pergi dekat invoice. Okay, kita pergi dekat all invoice, and then kita boleh create, tekan new invoice. New invoice. Kita tekan new invoice dan kita boleh setting berapa harga dan sebagainya. Okay, so selepas tu kita boleh tekan kat sini ada estimate. So estimate ni lebih sesuai untuk anda nak create quotation. Jadi kalau anda nak create quotation, boleh pergi dekat estimate, anda tekan new estimate. So bila anda pergi kat new estimate pun sama juga cara setup dia. Anda boleh setup mengenai new estimate dan sebagainya. Dari segi integration, so untuk integration anda boleh pilih payment gateway yang ada di sini. So macam kat sini ada Stripe, Razorpay, PayPal dan sebagainya. Dan anda boleh integrate juga dengan ToyPay dan BillPlease. So seterusnya anda boleh pergi dekat marketing. So dekat marketing, di sini anda boleh integratekan semua page. Semua page anda boleh masukkan kat sini. Jadi dekat sini, apa kelebihan marketing ni? Di sini anda boleh buat posting secara serentak hanya dengan satu klik sahaja. Maksudnya, anda tak perlu nak buka IG and then post, buka TikTok and then post, buka Facebook and then post. Anda boleh masukkan posting tu ke dalam marketing dan anda boleh dengan satu button saja anda boleh terus post. Secara dia mudah. So anda akan keluar features, anda akan dapat page macam ni untuk anda integratekan social media ataupun platform anda. Selepas tu anda akan keluar seperti yang anda nampak di paparan. Jadi di paparan ni anda boleh tengok ada planner, ada content, ada statistik. Okay? Jadi statistik, content dan planner ni ada feature-features yang tertentu. Dan anda boleh juga create content AI dengan tekan new post. Lepas tu tekan content AI dan masukkan tajuk. Contoh kita kat sini kita try buat raya, and then content description. Contohnya situasi raya. Dan anda boleh masukkan keyword, writing tone dan juga length of content. So ni anda boleh tekan generate. Create new post ni anda boleh create melalui content AI dan sebagainya. Contoh kita pergi kat create new post. Anda boleh masukkan anda punya copywriting di sini, dan anda boleh masukkan dan boleh choose platform apa yang anda mahukan untuk posting yang seterusnya. Okay, jom kita try buat. So, saya ambil Evo Dagang. Okay, saya ambil Evo Dagang Facebook dan juga Evo Dagang Instagram. Okay, jadi saya dah pilih dua platform ini. So seterusnya kita masukkan copywriting. Saya tulis contoh sahajalah. Contoh. Okay, alright. So selepas anda dah buat contoh, kat sini ada view setting, dan anda boleh nampak dekat sini dia ada tanya mengenai posting tersebut. Kita akan sertakan video yang lebih terperinci cara-cara untuk buat posting di marketing. Boleh ya? Okey, seterusnya kita ada automation. Jadi dekat automation ni adalah bahagian yang paling best, kerana di sinilah puncanya anda boleh susun strategi anda untuk gunakan automation. Dengan automation ni, kelebihan dia anda boleh buat blasting, anda boleh buat auto reminder, anda boleh buat auto fill in ke sales pipeline, dan anda boleh buat juga flow ataupun funnel bawa kepada payment. So semuanya dia ada di workflow. Jadi di workflow anda boleh tengok dekat sini, kita ada need to be review ataupun delete dan smart list. Okey, tapi yang penting sekali adalah all workflow. So untuk all workflow ni, sekiranya nak create workflow baru, anda boleh tekan dekat create workflow. So untuk create workflow ni ada dua function kat sini. Anda nampak ada select recipe ataupun start from scratch. Sekiranya anda pilih start from scratch, maksudnya anda start daripada kosong lah. Ataupun kalau anda go for select a recipe, anda boleh tekan
Okey, seperti yang anda lihat sekarang, ini adalah workflow ataupun resepi ataupun template-template yang sedia ada. Jadi anda boleh pilih lah import from a campaign, WhatsApp delivery status dan sebagainya lah. So dekat sini anda boleh pilih template yang banyak. So anda boleh pilih mengikut campaign ataupun apa yang anda ingin lakukan. Okey. So, selepas tu kita pergi dekat website dan funnel. Jom saya ceritakan apa beza funnel, website dan juga store. Okey, untuk perumpamaan yang lebih mudah, saya hanya tunjuk contoh. Okey, kalau untuk funnel, seperti yang anda nampak, ini adalah bentuk funnel. Di mana anda ada landing page dan di landing page ni anda boleh terus bawa ke payment ataupun booking. So, contoh macam kes ni akan terus bawa ke payment lah. Macam ni. Boleh pilih bayaran, nak pilih item yang mana dan boleh buat tempahan sekarang. So ini adalah funnel, iaitu kata mudahnya adalah landing page. Seterusnya kita ada website. So kalau untuk website, sama juga anda boleh create new website dan contoh website ni adalah seperti ini. So website ni di mana anda ada multiple page. So macam kat sini ada produk, ada solution, resources, about dan career dan sebagainya lah. Dan di website anda boleh bawa kepada channel-channel yang lain. Contohnya kita pergi kat produk, so kita pergi kat seminar and training. So macam tu, ini website. Anda boleh tengok dia bawa kepada page yang lain. Ini adalah website. Dan seterusnya kita ada store. So untuk store ni pun sama juga, lebih kepada e-commerce. Anda boleh tekan new store and then contoh store tu adalah seperti ini. Ini adalah store di mana customer anda ataupun klien anda ada pilihan untuk membuat pembelian di dalam secara online melalui store anda. Okey, jadi harap anda faham mengenai store. Sama juga ada, anda boleh pilih multiple pages. Dan multiple pages tu anda boleh jadikan mengikut kategori. Contoh kita pergi kat man dan pergi dekat new in contohnya. Dan kita pergi dekat weekend off ataupun kita pergi dekat HLA lah contoh jadi ini adalah store di mana anda ada e-commerce. So anda boleh buat pembelian anda ataupun pembayaran melalui store kita. Itulah perbezaan dia. Jadi anda boleh tekan new store dan anda boleh from blank ataupun choose from template. Okay. So sama juga proses ni dengan yang lain seperti funnel dan juga website tadi. Anda ada pilihan untuk pilih template juga untuk memudahkan anda. Okay. Itu sahaja mengenai website dan funnel. Okay, selepas anda dah pergi dekat website dan funnel, anda boleh pergi dekat bahagian e-learning dan LMS. Untuk e-learning dan LMS ni, anda boleh providekan course kepada customer anda dan juga kepada tim anda. Misalnya anda ada program ataupun anda menjalankan bisnes kelas tuition. Anda boleh masukkan recording video ataupun video yang related dengan bisnes anda ke dalam LMS ni untuk kegunaan mereka bila mereka nak belajar dan sebagainya. Okey. Untuk video LMS ni saya akan ceritakan lebih detail di video yang lain. Boleh? Anda juga boleh dapatkan apps. Ini yang paling best. Sekiranya anda dah implementkan e-learning, anda boleh create apps dan minta klien anda download apps yang seperti yang nampak dekat dalam ni. Anda boleh setkan mengikut kesesuaian. Jadi klien anda boleh go through apps di sini. Ini adalah LMS. Okay. So kita pergi kat media storage. So dekat sini anda boleh nampak media storage. Anda boleh masukkan semua media berkaitan dengan bisnes anda ke dalam media storage. Untuk tim anda nak buat reference lebih mudah. Tak perlu nak pergi dekat multiple account. Hanya dengan Kuasa Plus, tim anda boleh akses semua media-media yang anda telah create ataupun tim media telah create dan diorang akan import ke dalam media storage ini. Okay. So untuk media storage ni anda boleh integrate sekali dengan Google Drive. So automatically dia akan reflect juga anything yang masuk kat dalam Google Drive ke dalam media storage. Okay, seterusnya kita ada Google FB Review. So untuk Google FB Review, dekat sini anda boleh monitor
anda punya review yang anda dapat daripada klien anda di Google Review. Okay? So, sekiranya anda telah berjaya integratekan Google My Business, dia akan reflect di sini dan di sini juga akan keluar filtration berkenaan dengan review-review yang anda dapat tadi. Okay? So, seterusnya kita ada reporting. So, untuk reporting ni anda boleh create new report untuk dapatkan report tertentu. Contoh macam di sini kita ada Google Ads report. Dekat sini anda boleh dapatkan berapa yang anda spend dan sebagainya, impression yang anda dapat dan sebagainya. Dan anda boleh juga tengok dekat Facebook Ads report pun sekali. Di sini anda boleh dapat semua report. Macam ni kita, kalau yang banyak buat servis ataupun banyak relate dengan appointment, anda boleh tekan dekat appointment report. So dekat sini anda boleh nampak berapa ramai yang telah booking dan sebagainya. Okay. Untuk app marketplace, so app marketplace ni kelebihan dia ataupun function dia adalah untuk anda integratekan dengan sesuatu apps yang ataupun software yang anda biasa pakai dalam perniagaan anda. Okey, macam dalam case ni anda boleh nampak ada banyak feature-features kat sini. Contoh macam RezoPay ni, sekiranya anda biasa pakai RezoPay, anda boleh integratekan sekali untuk memudahkan. Alright, so ada banyak lagi kat sini anda boleh pilih, anda boleh scroll dan tengok mana yang sesuai dengan perniagaan anda ataupun anda biasa pakai. Okey. Seterusnya kita ada mobile app. So untuk mobile apps ini, dia hanya memberikan link ataupun channel kepada anda macam mana nak dapatkan software yang sesuai ataupun software untuk kita monitor kita punya database dan juga inquiry di omnichannel ke dalam telefon sahaja. So dalam phone anda hanya perlu download apps ataupun tekan saja button ni, dia akan bawa kepada apps tu. So untuk Apple anda boleh download dekat link yang atas, atau untuk Android anda boleh klik link di bawah untuk dapatkan software lead connector. Okay. Seterusnya kita ada AI chatbot. So untuk AI chatbot ni dia akan bawa ke Dagang Bot. Ni adalah untuk kita punya automation integration. Okay. Tak apa. Untuk yang ini kita akan cerita lebih lanjut dalam how to set automation. Boleh So selepas tu di bawah ni akan anda nampak button WhatsApp. So untuk button WhatsApp ni bergantung kepada package yang anda ambil. Sekiranya anda ambil package yang anda dapat 5 user, anda boleh integratekan 5 numbers. Sekiranya anda ambil yang single user, anda boleh integratekan dengan 1 user. So cara dia mudah saja, anda hanya perlu scan QR untuk integratekan WhatsApp yang anda gunakan untuk perniagaan anda. Sampai di sini sahaja video kita mengenai walkthrough Kuasa Plus. Jadi sekiranya ada sebarang persoalan, anda boleh refer ke K Plus University dan dapatkan video tutorial yang lebih terperinci di K Plus Tutorial YouTube, ataupun boleh refer saja ke dalam Facebook Group Community dan boleh juga request video tutorial dan anda boleh paid priority support sekali. Okay? Alright, itu saja. So insyaAllah kita akan jumpa di next video.